Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 26 akan membentangkan tentang tokoh akademik kami yang kami temui. Kumpulan kami terdiri daripada Mu'ad Rosali, Amir Hakimi bin Abdul Latif, Muhammad Alif Akil bin Khairuddin, Muhammad Aziz Syamsul Rizal dan Danish Aiman Amir bin Mahazir. Latar belakang diri dan keluarga. Dr. Wan Ahmad Munsif bin Wan Pa merupakan anak kelahiran Perlis. Beliau dilahirkan di Hospital Besar Kanga 14 Ogos 1990-an. Beliau terdiri daripada 4 orang adik-beradik iaitu 2 lelaki dan 2 perempuan. Dr. Munsif merupakan anak bongsu dalam keluarga dan kedua-dua ibu bapa beliau merupakan pesara Telkom yang banyak berjasa dalam mendidik dan membesarkan beliau. Seterusnya ialah latar belakang pendidikan Dr. Wan Ahmad Munsif bin Wan Pa, di mana Dr. Wan Ahmad Munsif Wan Pa memulakan pendidikan awal di Sekolah Rendah Jalan Raya Said Alwi. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Kebahasaan Derma. Beliau kemudian menyambung pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Universiti Teknologi Mara UiTM, Kampus Arau, Perlis. Minat mendalam dalam akademik mendorong beliau juga melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dan seterusnya Doktor Falsafah iaitu PhD di Universiti Kebahasaan Malaysia. Bagi berpinaan kerjaya, Dr. Wan Ahmad Munsif Wan Pa telah aktif dalam bidang sukan dan keusahawanan. Pada tahun 2010, beliau bekerja sebagai jurulatih gym. Manakala pada tahun 2013 pula, beliau menceburi bidang jualan kereta. Pada 2014, beliau berkhidmat sebagai freelancer jurulatih tenis dan seterusnya menubuhkan syarikat urutan sukan iaitu Sport Massage sambil menunggu panggilan menjadi pensyarah selama 2 tahun iaitu pada tahun 2014. Akhirnya, pada 2016, beliau memulakan kerjaya rasmi sebagai pensyarah sukan dan rekreasi. Dr. Wan Ahmad Munsif Wan Pa mempunyai pelbagai kejayaan dan sumbangan dalam bidang akademik maupun sukan. Bagi beliau, kejayaan yang paling besar ialah menyiapkan PhD dalam pengurusan sukan. Beliau juga merupakan pengasas kelab tenis UKM yang aktif menganjurkan latihan dan pertandingan. Beliau juga telah melaksanakan program CSR untuk komuniti yang mempromosikan sukan tenis kepada komuniti tanpa mengambil sebarang yuran. Dalam bidang sukan pula, beliau pernah menjadi juara tenis dalam pertandingan 3 negara iaitu negara Indonesia, Thailand dan juga Malaysia. Manakala dalam bidang akademik pula, beliau dianugerahkan pembentang terbaik persidangan antarabangsa daripada 100 pembentang dan pada 2024, beliau telah diiktiraf sebagai pendidik terbaik fakulti. Seterusnya, kita pergi pada perancangan dan harapan. Dr. Wan Ahmad Munsif Wan Pa sedang membuat perancangan untuk melanjutkan usaha akademiknya bagi memenuhi keperluan dan kriteria yang ditetapkan. Seterusnya, melayakkan beliau dianugerahkan gelaran profesor dalam bidang perkaran beliau. Beliau ingin membantu dan membimbing lebih ramai generasi akan datang dengan berkongsi ilmu, pengalaman dan kepakaran secara meluas kepada pelajar serta penyelidik muda. Beliau juga ingin menyumbang lebih besar dalam bidang akademik dan penyelidikan melalui penghasilan kajian berkualiti tinggi, penerbitan ilmiah dan pembangunan ilmu yang memberi manfaat kepada masyarakat. Beliau juga ingin menjadi inspirasi serta pemimpin dalam dunia akademik dengan menunjukkan contoh kecemerlangan, integriti dan komitmen terhadap pembangunan pendidikan negara. Seterusnya, harapan Dr. Wan adalah untuk membina komuniti sukan tenis di Universiti Kebahasaan Malaysia agar warga UKM dan masyarakat luar turut mendapat manfaat. Beliau berharap agar industri sukan tenis dapat terus berkembang dan meningkat naik bukan sahaja dari segi pencapaian atlet, malah dari aspek pengurusan, fasiliti dan pendedahan di peringkat nasional serta antarabangsa. Beliau juga berharap agar industri sukan negara bebas dari amalan korupsi
supaya pengurusan lebih telus, adil dan profesional demi menjamin kejayaan masyarakat serta masa depan sukan yang lebih berintegriti.